Aduh, lawaknya cerita ni. Aduh. Apa benda ni? Lah, rumah terbakar lah pula. Alamak. Kalau rumah terbakar macam ni, aku tak tahulah siapa yang kena padamkan. Aku tahulah siapa yang akan padamkan. Mestilah bomba kan. Tetapi, kalau bomba tiada, macam mana? Siapa nak jadi hero dekat bandar Brookhaven ni? Tukar cerita lain lah. Ni auto shock. Kalau aku bayangkan, kalau tak ada mekanik, siapa yang nak tolong repairkan semua benda ni? Aku pun tak tahulah. Okay, next. Yang ni cerita menarik ni. Ni cerita aku ni. Aku nak tengok ni. Aku nak keluar sekejap lah. Nanti kan rumah Prof Semi. Ini sahabat aku ni. Sekarang Assalamualaikum. Mana dia? Dia tak buat kerja ke hari ni? Selalunya hari-hari putih dia adalah buat kerja semua. Dekat atas ni kot. Macam mana dia pergi situ? Semi. Kenapa hang tak buat kerja semua tu? Ke hang ada projek baru ke? Ataupun hang ada, apa orang kata? Ada interview yang baru ni. Short film kan? Hang nak buat apa ni? Aku ni tengah buat projek baru ni, projek tu aku, tapi aku tak pernah try lagi dekat sesiapa pun. Aku nak baik hang jangan try, sebab bahaya di kategori racun. Aku tak try lagi kat sesiapa, dan aku takut nak try lah. Kalau salah guna boleh menyebabkan maut lah orang katakan. Apa Prof? Ada reka chapter yang boleh menyebabkan maut kalau salah guna? Macam menarik je bunyi tu. Prof, tunjuklah. Aku pun nak guna juga. Hilap. Sebab tadi kan Prof kata tak pernah cuba lagi kan. Tetapi aku nak jadi bahan uji kaji. Aku nak juga. Please lah. Sebab aku tengok dekat TV tadi. Cool lah kan. Sebelum aku nak jadi bahan uji kaji ni, aku nak tanya dulu Prof. Apa sebenarnya Prof buat dengan alat ni? Aku buat sebab aku nak ada orang menjadi robot yang suka rela untuk menjadi superhero di bandar Brookhaven ini. Ampun tengokkan dekat TV sekarang ni berita banyak kes. Itu yang zaman sekarang ni. Orang kata dunia dah tahu makin banyak benda unik yang ni akan keluar. Betul aku nak benda-benda baik ini terjadi. Betul ke? Lagi satu, betul ke hang nak jadi uji kaji aku ni? Tapi berbahaya tau. Aku pun tak test lagi ni. Tadi tu aku dah cakap dah. Iya Prof, aku nak try jadi superhero. Tapi Prof cakap jadi robot superhero kan, melindungi dunia kan. Aku nak jadi superhero tu dan aku akan lindungi rakyat-rakyat Brookhaven. Aku akan berjanji. Tapi mana penawarnya? Hang tanya pasal penawar rupanya. Cakap lah wai. Aku dah bawa dah ni Ni, dia. Penawar ni hanya makan sekali sahaja. Dan engkau ikut aku lah. Aku nak tunjuk macam mana cara gunanya. Dan mari kita turun ke bawah. Macam mana lah boleh sampai di ke atas ni.
Jalan cepatlah. Ikut aku. Okey, Prof. Aku dah ambil dah penawar ni. Sekejap. Mari kita turun. Okey. Okey. Ready ya, Prof? Aku nak test dekat mana ni? Kat sini ke? Okey, aku test dulu. Bismillah. Itawakal kabillah. Itawakal kabillah. Okey. Aku dah baca dah kod dia. So sekarang ni mari kita test makan. Okey. 1, 2, 3. Sakitnya. Sakitnya kepala aku, badan aku semua. Sakitnya. Tidak. Aduh, apa jadi dekat badan aku ni? Aduh, sakitnya. Aduh, Prof. Macam mana buat? Prof, menjadi tak penawar Prof tadi. Aduh. Menjadi tak, Prof. Jawab cepat. Ya, nampaknya sudah jadi. Penawar aku berkesan. Sekarang engkau dah menjadi robot. Okey, yang aku nak sekarang ni engkau balik rumah dan simpan rahsia ni. Dan jangan bagi tahu Mak Hang. Nanti Mak Hang akan pingsan disebabkan robot datang dekat rumah Hang. Dia seolah-olah macam tu lah kan. Reward adjustment. Baik, Prof. Aku akan balik sekarang dan rahsiakan ni. Tapi kan, kalau nak rahsiakan, aku tak boleh buka lah masukannya kan. Aku tak boleh buka lah kan. Tak apalah, nanti aku fikirkan. Sekarang ni baik aku cari tempat untuk aku berteduh. Biar aku lari dulu. Sekarang ni dekat atas bukit. Aku boleh duduk dekat atas ni. Aku kena buat persiapan dan duduk dekat atas ni. Aku kena bina sekarang juga. Nasib baiklah ni kan ada tempat ni. Aku boleh berkemah dekat sini malam ni. Malam ni aku akan start misi aku. Misi pun aku tak tahulah. Misi apa kan? Aku kena tunggu saja. Ini bukan Iman. Lah, ni siapa ni? Lalunya duduk dekat sini Iman, bukan Hang. Ni siapa? Ini kan aku ni. Nanti salah tengoklah ni kan. Fadli, lama tak jumpa. Macam mana Hang kenal nama aku? Macam benda tak kena je ni. Aku ni member Hang lah. Member Hang. Aku ni dah bertukar menjadi robot. Dengan penawar Prof Semi. Hang tahu kan Prof Semi tu? Loh, Hang ke adik. Lama tak jumpa. Tadi Hang cakap Hang kena penawar. Apa tadi? Penawar robot. Menjadi hero. Hang jadi hero lagi. Wah, nice one. Aku kena bagi tahu dekat kawan-kawan kita ni. Macam bolehlah kami tolong sama-sama kan. Aku rasa dah kan. Tadi kan Prof cakap jangan bagi tahu sesiapa, walaupun mak aku sekalipun. Tapi kalau ada DP ni senanglah kerja aku.
Boleh lah kalau macam tu. Aku ni dah jadi superhero dan korang boleh membantu aku. Sekarang ni aku nak hang pergi habar dekat kawan-kawan kita datang dekat camp ni lah, geng. Okey, tak payah datang camp lah. Ni pergi dekat tempat rahsia yang aku tunjuk lagi aku mai. Lagi. Tempat persembunyian. Okey lah. Jom. Aku nak pergi dah ni. Okey. Jom. Hei. Aku dah jadi superhero tetapi tak ada benda pun aku nak kena tolong kali ni. Sekarang ni aku kena tunggu dekat tempat persembunyian tu. Sementara kawan aku si Fazli tu habar dekat kawan-kawan yang lain. Sekejap. Aku rasa macam ada orang ikut aku lah dari belakang. Tidak. Okey, aku pun sudah sampai. Kata Prof dekat sini. Padu mak. Sekarang ni aku kena tunggu member-member aku. Lamanya dah 1 jam dah ni aku tunggu. Mana mereka ni? Ke Fazli tak datang? Ke dia terlupa? Dia kena nyanyuk sikit. Muskil dia ni ajaib. Bukan. Aku dah bunuh dia. Dan dia sudah mati dan terima akibat melampau. Dia dah mati di dalam kau pula. Suara apa tu? Siapa tu? Nak main dengan aku ke? Siapa tu? Kau takkan jumpa aku. Ada dekat belakang dinding ni. Belakang dinding ni? Siapa kau? Apa yang kau dah buat dengan dia? Tak ada apa. Dia cuma apa orang kata tidur sekejap saja. Sekejap pula selamanya. Sekarang aku nak engkau mati sama dengan kawan engkau, Fazli. Macam mana engkau kenal nama kawan aku? Engkau ada rahsia apa-apa ke dengan dia? Dia tak pernah bagi tahu aku pasal engkau pun. Cakap cepat. Aku tak ada masa nak bermain dengan kau ni. Cakap besar bolehlah. Kalau didas, sesak nafas. Aku tak buat apa-apa pun. Dan aku nak cakap sikit lah. 2 orang kawan kau sedang dalam bahaya. Aku akan bunuh seorang demi seorang. Kalau kawan kau satu yang last mati di hidang engkau, dan bukan engkau lah, seluruh dunia berbeza ni. Engkau jangan mengarut. Mari kita lawan. Rasakan shadow boxing aku. Rasakan. Ya. Rasakan ni. Itu dia yang kau mampu. Alah, kuranglah sikit. Kata anak jantan. Mari.
lawan lagi sampai mati. Aku mau menunggu saat engkau dibantai dan saat engkau meludihkan aku. Lawan lagi sampai boleh. Aduh, sakitnya. Kau memang tak guna betul. Kau tunggu. Nak buat apa ni? Aku tahu nak buat apa. Lah, je. Wow. Let's go. Yeah. Rasakan lagi. Aduh, sakitnya. Okey, aku mengalah. Cukuplah sampai di situ sahaja. Aku mengalah. Okey, baik, aku akan cakap. Sebenarnya aku orang suruhan. Sebenarnya ada orang atas lagi daripada aku. Nama dia ialah... Okey, sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. If korang suka video aku pada kali ini, korang boleh like, subscribe, komen. Dan kalau korang tak nak sama benda tu, korang boleh meninggalkan views aku. Okey, itu sahaja. Dan akan ada part 2 dengan part 3, tak silap aku. InsyaAllah lah, kalau aku boleh sambung part 3 tu, aku akan sambung. So, bye. Jumpa ke next video. Bye-bye.